Okey, baiklah. Hari ni kita sambung topik baru, teknik baru. Kalau sebelum ni kita dah belajar double attack. Tapi hari ni kita tukar ke topik yang kedua, iaitu the pin. Apa maksud the pin? Pin ni sebenarnya dia macam paku lah. Kita kunci sesuatu buah tu supaya dia tak boleh bergerak. Pentingnya pin ni. Sebab dalam chess ada taktik yang bila kita guna pin, kita akan dapat makan buah tu. Kita akan dapat kelebihan. Okay, contoh, kita tengok puzzle yang pertama. Sambil-sambil buat, anak-anak akan faham lah. Okey, putih ada rook sahaja. Okey, kalau kita tengok putih ada rook sahaja. Sebaliknya kita main hitam. Hitam ada bishop. Okey, macam mana bishop ni kita nak pergi pin, kita nak kunci rook tu supaya tidak boleh bergerak. Contoh dia, bishop boleh gerak ke B5. A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Bishop gerak ke B5. Kita serang rook dan juga king macam ni. Tembus. Dia macam kita pakukan rook tu. Jadi soalannya cikgu nak tanya, rook tu boleh bergerak tak? Rook putih. Rook putih boleh bergerak tak? Tak boleh bergerak. Dia tak boleh bergerak. Sebab apa? Sebab kalau dia nak bergerak, jadi open check. Kan kalau dia gerak, bishop tu akan serang king. Betul tak? King kan sembunyi di belakang rook. Jadi dia tak boleh bergerak. Dia kena open check. Jadi dalam modul, anak-anak boleh lukis macam tu lah. Lukis bishop gerak ke B5. Lepas tu anak panah tembus sampai king terus. Okay, beralih ke puzzle yang kedua. Kita ada rook. Okay, rook gerakannya ada dua tempat ni saja. Mana satu yang boleh pinkan kuda tu. Boleh menggerakkan, tak bagi kuda tu gerak. Contoh, kalau rook pergi sini, attack kuda, kuda masih lagi boleh lari. Kuda boleh lari. Jadi jawapannya ke A5. Rook gerak ke A5, serang kuda, boleh serang king. Jadi kuda ni tak boleh bergerak. Kuda ni tak boleh gerak ke mana-mana. Kesian dia. Sebab dia kena pin, dia kena paku. Itulah kita panggil dia sebagai the pin. Kuda tu tak boleh gerak sebab adanya open check. Okey, puzzle yang ketiga. Kita ada queen. Cuba kita tengok kedudukan. King dengan rook ni bersambung macam ni kan. Jadi ke manakah kedudukan queen yang cantik? Ke sini H6. Betul tak? A, B, C, D, E, F, G, H. H6, 8, 7, 6. Okey. Attack rook, attack king. Jadi rook tu tak boleh bergerak. Jadi misal kata king gerak, yang boleh putih hanya boleh gerak king. Contoh, king gerak ke tepi ke ataupun naik ke atas ke. Jadi queen boleh makan rook tu. Rook ni tak boleh selamatkan diri. Bila queen gerak ke H6 di sini, rook ni tak boleh selamatkan diri. Dia kena makan sebab dia dah terkunci. Kena paku. Okey. Okey, bishop boleh gerak ke mana? Kalau gerak ke sini, rook masih lagi boleh gerak. Bishop gerak ke C5. Pinkan rook bersama queen. Okey. Seterusnya, rook gerak ke mana? Kalau rook gerak ke sini, kuda boleh lari lagi. Okey. Bishop gerak ke E4. Kalau hitam larikan kuda, kita boleh makan queen. Jadi anak panah lukis dua anak panah macam ni. Rook serang kuda dan serang queen. Kuda kena pin. Okey, seterusnya kita main hitam
macam mana kita nak pinkan big shot. Ada banyak jawapan. 3 jawapan ni semuanya boleh. Semuanya tiga-tiga ni kita pinkan big shot. Kalau big shot lari, kita boleh makan rook. Okey, seterusnya kita main putih. Macam mana kita nak ni kedudukan yang sangat cantik Queen dengan king dia bersambung macam ni. Bila bersambung macam ni adalah peluang yang terbaik untuk kita attack menggunakan big shot, iaitu bishop ke H4. Attack queen dan attack king. Queen di sini, queen hitam ni boleh lari tak? Tak boleh lari, sebab kalau dia lari dia kena open check. Dia kena open check. Dia tak boleh openkan queen tu, sebab kalau dia open maka jadi check. Kalau queen ni makan big shot pun tidak mengapa, dia hanya dapat makan RM3 saja. Kita akan makan balik menggunakan rook. Okey. Seterusnya kita main hitam. Okey, kita kalau kedudukan queen dan king sengit macam ni, kita kena attack guna bishop. Kita kena pin guna bishop. Tapi kalau kedudukan king dan queen sebaris macam ni, satu atas satu bawah, kita kena pin menggunakan rook. Macam mana? Adakah rook pergi ke H2? Salah, sebab queen boleh lari lagi. Jadi ke mana yang queen tak boleh lari? Yang boleh kena open check. Betul, queen ke C4. Serang queen dan pinkan dengan king. Okey, jadi queen tu tak boleh bergerak. Kalau dia bergerak, dia kena open check. Kalau queen putih makan rook hitam. Kalau queen putih makan rook hitam, boleh tak? Tak boleh. Boleh lah, dia nak makan tu boleh. Kita sebut alhamdulillah sebab kita ada big shot yang akan makan balik. Rook kita tu dikawal oleh big shot. Okey, seterusnya kalau sengit macam ni, diagonal, sengit, serong macam ni, kita attack menggunakan buah yang serong jugalah, iaitu buah big shot. Pin macam tu. Okey, queen tak boleh makan big shot sebab dikawal oleh pawn. Okey, seterusnya 2 yang terakhir. Macam mana kita nak pinkan kuda? Kita tengok kedudukan dia. Kedudukan dia adalah serong kan. Okey, bila serong kita tak boleh pin menggunakan rook. Kita kena pin menggunakan big shot, iaitu big shot ke B5. Attack kuda dan attack king. Jadi kuda hitam ni tak boleh lari sebab kena open check, tak boleh lari. Okey, dan yang terakhir, macam mana kita nak pinkan queen dan king yang berada dalam keadaan serong macam ni, iaitu kita pin menggunakan big shot ke D6. D5. Pin macam ni. A, B, C, D, E. Okey, E6. E5. Bishop ke E5. Ni petak ni. Ni petak yang cikgu tunjuk ni adalah E5. Okey. Queen tak boleh lari sebab kalau queen lari kena open check. Kalau king lari, kita makan saja queen tu. Kalau queen makan bishop, kita makan balik menggunakan kuda. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.